lagi kami lelaki ni kan naif kan. Objektif. Naif, subjektif. Sebagai kami sangat objektif. Okey abang, boleh tak abang allocate 1 jam saya nak borak dengan abang? Objektif. Bang, saya rasa abang dah tak ada masa dengan saya dah bang. Saya rasa saya macam seorang-seorang je sekarang kat rumah. Dia tak faham. Bagi tahu kau nak apa? Kau nak apa bagi tahu? Kadang tak apalah bang, makan kat mana-mana pun tak apalah. Apa? Kalau terus bagi tahu, bang saya memang nak makan ayam goreng hari ni, nak makan fast food. Yang paling laju sekali, fast food yang paling laju, yang paling fast sekali. Dia akan bawa sebab dia objektif. So somehow sebenarnya dengan bercerita, meluah, bercakap, confess, dia akan hilang tau. Overthinking tu at least separuh akan lega tau. Jangan kita rasa orang lain faham kita. Jangan orang rasa orang lain ni dia memahami apa yang kita rasa. Nabi Muhammad SAW pun meluah. Nabi pun bercerita. Nabi cerita pada siapa? Nabi meluah kepada isteri-isteri Nabi juga. Dan isteri Nabi mengambil tanggungjawab untuk menenangkan Nabi ketika Nabi meluahkan kerisauan Nabi. Contoh. Ketika Nabi turun daripada Gua Hira selepas dapat wahyu, kan Nabi takut, menggigil. Dan Nabi kata, selimutkan aku. Kan? Sayyidatina Siti Khadijah pun selimutkan Nabi. Dan ketika esok tu, Nabi bercerita apa yang berlaku. Kenapa Nabi cerita? Sebab dengan bercerita boleh menghilangkan, melegakan sedikit kerisauan yang berlaku.